CCTV V380 ni, macam ni aku dah pakai dulu satu, yang atas tu kan. Sekarang ni aku beli satu lagi ni, aku nak letak dekat aku punya rumah, dekat belakang kan. Jadi korang boleh connect dalam satu application je. Yang ni sebelah bawah, yang ni sebelah atas. Kita akan buka, kita dah login. Dia ada bagi QR, nanti korang boleh connect . Lepas tu korang boleh adjust . Korang nak naikkan boleh. Nampak dia akan naik. Macam-macam preset ada, korang boleh setting kat sini. Korang nak buat intercom boleh, nak screenshot boleh. Lepas tu korang nak onkan lampu pun boleh. Nampak tu, bila malam lampu memang cerah. Korang nak set auto boleh, nak offkan boleh. Features yang ada dia ada motion tracking ni. Sekiranya korang onkan, CCTV atas ni dia stay tau. Yang sebelah bawah ni dia akan bergerak . Jadi yang ni korang boleh tembak korang punya garaj. Yang bawah ni dia akan bergerak, dia akan bekerja . Ada pergerakan ke, kucing ke, dia akan follow. Untuk waktu malam pula dia ada night vision, tak ada masalah. CCTV ni kegunaan outdoor, waterproof, boleh kena air, hujan panas tak ada masalah. Package yang korang akan dapat ni, dia punya ni, dia punya SD card pun dia bagi sekali. Korang boleh masukkan dia punya ni SD card ni. Untuk satu family tu ada 5 orang. 5 orang tu boleh gunakan telefon bimbit dia untuk login, nak tengok dia punya footage ni. Memang terbaik. Dari segi kualiti video pun baik. Yang penting sekali dia menggunakan video kualiti HD. Lepas tu dia punya footage tu korang boleh download balik. Dekat mana korang dapatkan CCTV ni, dual kamera, kegunaan outdoor untuk pantau rumah korang. Harga memang tengah promosi, korang boleh tekan link kat bawah.